Kita makan di apa? Lagi atas berdekatan, wait, berdekatan dengan hotel. Depan tu ada Faisal Heritage. Apa tu? Menara Al-Ustaz. Dan kita nak lepak makan kat sini. Tolak potong queue ke? Kuah apa yang ni? So, lagi satu kicap. This one. Chicken. You nak ambil shoyu. You nak air. Air apa dia? Saya nak air mineral. Lubang. Mau nak. Nanti buat video bergaya sendiri letaklah video-video ni. Memang kerja kat sana ke? Masak ni belajar kat sana dulu. Oh. Kami kelas. Oh. Kita nak rasa sama ke tak sama? Rasa sama tak habis. Tapi sushi ni pun tak tahu. Betul-betul. Makan kat sini boleh laju lah, boleh berhabis lah. Style sini kan sana banyak. Oh. Dia pergi dia target dekat dia yantai ni, dia target dekat plate. Kita makan laju pun laju. Dia memang dia target untuk orang beli kedai yang pergi makan tu. Macam kan pergi market dulu kan dia makan ni. Kita makan ni. Okey, kita punya order sudah sampai. Shoyu ramen. Shoyu ramen. Shoyu chicken. Shoyu chicken. Mana? Oh, ada. Mana tu? Ni badak.